Pelajar-pelajar, mari kita lihat pada nilai dan pengajaran. Terdapat beberapa nilai dalam cerpen ini, antaranya kegigihan. Wak Salikon dan isterinya gigih mengusahakan perniagaan tapai ubi sehingga berkembang membuka sebuah kilang. Yang kedua, bertanggungjawab. Kita boleh melihat bagaimana ibu dan ayah Parjo bertanggungjawab mencari nafkah untuk menyara keluarga mereka. Yang ketiga, nilai mengenang jasa dan pengorbanan ibu bapa. Hal ini dapat dibuktikan apabila Parjo membalas jasa ibu dan ayahnya dengan membuka sebuah kilang perusahaan tapai di kampungnya. Sekarang mari kita lihat pengajaran yang terdapat dalam cerpen ini. Yang pertama, kita hendaklah tabah mengharungi susah payah dalam kehidupan. Yang kedua, kita haruslah rajin untuk mencari rezeki. Yang ketiga, kita perlulah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara. Yang keempat, kita perlulah menghargai jasa ibu bapa. Yang kelima, kita mestilah bijak merebut peluang demi kemajuan. Dan yang terakhir, kita janganlah memandang hina terhadap orang lain. Pelajar-pelajar, itulah saja untuk hari ini.